Saya nak beritahu dekat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, besok engkau kena cari mekanisme, kau panggil orang kat pejabat kau panggil tu pegawai-pegawai kerajaan tu yang buat benda ni, kau fikir balik. Kerana kawan saya, dia adalah orang yang duduk di kawasan pendalaman dan dia menggunakan engine boat. Kau fikir balik, macam mana kau nak selamatkan kaum Dayak yang menggunakan perahu, yang menggunakan engine boat, yang menggunakan minyak petrol ni, untuk mereka nak ke hulu, ke hilir dekat hulu tu. Engine boat tu guna, bukan guna diesel tau, guna petrol. Sekarang ni syarat dia apa? Syarat dia adalah memiliki lesen. Satu hal. Yang kedua, mereka ni guna engine boat, bukan macam pergi KL Seremban tau. Dia orang ni tak tahu berapa ratus liter dia orang nak pakai engine boat. Saya tengok benda ni, mekanisme dia, syarat dia apa? Umur 16 tahun, layak. Yang kedua, kena ada lesen motor, lesen kenderaan. Yang ketiga, kita tahulah dia nak juga IC. Yang tak ada, orang kata yang tak ada ni, tak ada lesen memandu. Orang kat hulu dia bukan perlukan lesen memandu tau. Orang kat hulu ni dia perlukan engine boat. Saya perhati je kerajaan Madani ni, benda ni tak buat-buat lagi ni. Saya harap besok dah ada satu mekanisme untuk orang Sarawak, untuk orang Sabah, untuk orang Bajau, orang Ulu. Orang-orang Bajau ni, mana ada lesen kenderaan? Orang Bajau-Bajau laut tu ingat ada lesen kenderaan, mati orang Bajau nanti. Orang Bajau kena minyak. Ini bagus ni untuk geng-geng warisan nak pergi hentam kerajaan ni. Orang Sabah kau orang dengar, kau orang duduk dekat laut, kau orang tak perlukan lesen kenderaan, tapi kau orang akan beli petrol dengan harga RM2.60. Inilah kalau banyak pengampu, pembodek melaksanakan benda ni. Berapa banyak penasihat Perdana Menteri yang otak dia tongong sekarang ni? Perdana Menteri, kau tak tengok ke bangsa yang ada dekat Sabah Sarawak ni, yang duduk dekat pendalaman, yang duduk dekat ulu-ulu, yang gunakan sampan. Orang-orang dekat ulu ni pakai minyak, diorang ni mana ada lesen. Sebab itu saya kata, Anwar Ibrahim ni tak tengok pun pada orang lain. Kaum lain dia tak tengok pun, pembohong. Orang ulu, orang Dayak, pedalaman-pedalaman Sabah Sarawak ni banyak lagi pakai sampan. Nelayan-nelayan kecil tu, nelayan yang kais pagi makan pagi tu, kais petang makan petang tu, mereka guna engine boat bukan diesel tau. Dia orang tengah pening kepala sekarang ni. Anwar Ibrahim yang duk melaungkan anak Melayu, anak saya, anak Cina, anak saya, anak India, anak saya, anak Dayak, anak saya, anak Iban, anak saya, anak Dayak, anak saya, anak Razan, anak Dusun, anak segala macam anak dia. Mana ada bila dapat kuasa, Anwar Ibrahim dah lupa